Okey, kita jawab pertanyaan kita punya bro ni. Tidak apa kan bang, kalau bunyi itu sebab saya pengguna baru PG1, memang ada bunyi tu sikit, lepas tu bila kita nak free gear tu dia tidak rasa bunyi, bila tekan gear ada bunyi, dia tidak rasa macam nak free. Okey, PG1 ni memang sinonimnya dengan free gear tu susah ataupun dia free sendiri. Sama ada dia free sendiri, dia drop sendiri. Itu antara common problem untuk Yamaha PG1 lah. Tapi nasihat saya tentang gear ni, okay, first kamu boleh check gap. Okay, ni gap antara kita punya push rod gear selector tu. Ni kita boleh check dia punya gap. Okay, kalau terlalu gap, okay, kita boleh hantar pergi kedai, kita suruh dia adjust kita punya clutch. Kita cakap dia lah adjust clutch sebab tanpa free. Dia menyebabkan salah satulah, dia menyebabkan kita susah masuk gear ataupun free gear. Salah satu ni dia push rod tu, dia pergi sebelah. Kedua, dia pandai drop sendiri. Okey, salah satu untuk tangani dia, tekan betul-betul. Bila tukar gear, tekanlah ni betul-betul. Jangan buat macam LC ataupun motor-motor yang lain. Sebab kalau LC kita tekan je sikit dia masuk gear terus. Okey, tapi kalau PG1 ataupun Legenda ni dia ada masalah sikit saya rasa lah. Kau kena tekan betul-betul. Dia punya star boom, aku rasa star gear tu sebelah tu dia mungkin gap terlampau besar ke apakah something macam tu. Nanti dia boleh drop sendiri. Okey, daripada 3 pergi 2, daripada 4 pergi 3, dia pandai macam tu. Lepas tu tekan jangan slow. Maksud aku jangan yang kau slow betul mau tekan kau punya gear ni manja betul. Okey, tekan terus. Okey, kalau mau tekan gear, tekan gear. Okey, jangan slow. Okey, dia tu itu ada kadang-kadang dengar bunyi yang kerak. Something macam. Okey, yang seterusnya bab tu aku rasa okey sudah. Tapi cerita pasal bahagian engine pula, aku ada bunyi. Dia datang bunyi di sinilah. Tapi yang sekarang ni aku suspek adalah tensioner. Selepas tensioner yang aku suspek adalah kita punya cam bearing. Okey, cam bearing tu salah satu yang aku suspek lah. Okey, itu seterusnya lah. Nanti kalau aku rajin aku buka kah apa macam, sebab berapa kali dah aku buka, aku tengok tiada benda yang wear. Okey, terutama kita punya rocker arm semua fit. Okey, tapi entahlah. Lagi satu, aku punya blok ni pun saya rasa sudah ada cara halus, sudah baru 20,000 km sudah wear. Memang Legenda something macam itulah. Tapi yang menyumbang betul di next video saya akan cerita kenapa dia menyumbang saya punya blok ni cepat calar ataupun ada asap putih.